Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini 29 Mei 2026. Sekarang dah 6.51 pagi. Lewat sikit saya keluar hari ini. Tapi cuaca hari ni redup. Matahari pun tak berapa nak ni, sebab awan tebal. Okey, U-turn ni. Tapi jalan tak macam mana ni, biasa. Hari tadi sarapan mini suap pisang ni. Bawa apa tu, Dash Lady. Saya ajar sedia. Biasa sekali ada strawberry. Yang biasa tu apa tu, full cream tu, anak jantan dah sebab habis. Aduh. Hari ni kita pergi hari ya, salam Jumaat. Salam Jumaat Barakah. Hari ni Jumaat. Malam tadi siok makan apa tu? Sup lembu di masjid. Sup tulang sedap lah. Mantap. Pagi ni dia daripada malam tadi duduk tidur berapa dua kali saya bangun nak membuang, tapi Attention to riders. okey, ada tengok motor kat depan ni. Apa tu nak membuang sekali, Attention to riders. dia tahu apa tu tak boleh, macam tak nak keluar. Aduh, duduk dah dapur subuh. Ali lepas subuh tadi nak apa, sebelum subuh pun tak nak. Kali dia tengah solat subuh, dia mula datang memula, tahan je. Habis solat terus ke toilet. Lane departure. Habis dah habis keluar setengah jam ke toilet. Gitulah kalau kan dekat jam 7 ni baru keluar. Puas hati dapat keluar. Rasa macam dekat 2 hari tak keluar. Lepas tu dah kata macam kenapa aku berat. Beratnya rupanya ada sakit baki yang tak keluar. Apa kereta depan ni, sengit untuk dia. Pesona, bekas kena langgar. Aduh, kalau gini kan sakit rasa tengok. Kita yang ni pun rasa sakit. Kalau jalan sini saya tak suka jalan rogeng. Kalau saya pakai handphone gegak. Ni pakai ni, dia nampaklah kereta dia gegak, tapi dia punya tu stay je. Hari tu dia dah buang, dia jalan separuh dia tak habis. Sampai dekat tu je. Alah, nak makan sekali semua lah. Ini separuh je dah buang. Lepas tu main tampal. Inilah Sabah termaju jaya konon. Sekali kau jalan ni highway siapa orang tender ni makan duit haram. Lane Buat duit tak departure. jelas. Banyak yang ni barang guna barang yang tak ni. Lepas tu claim lebih-lebih. Cepat rosak. Tak sampai sebulan dah rosak jalan. Dah tampal dah. Tampal pun main letak-letak gitu. Aduh, pernah je saya tengok itu. Bukan dia pergi apa, patut dia kena korek-korek. Apa tu kasih blow, buang apa tu, apa debu-debu tu. Lepas tu dia sembuh dulu tak tu, baru dia letak yang campuran bitumen tu. Sekali dia main letak-letak gitu je. Dia main sodok, pak pergi dah. Lepas tu biar kereta pijak. Senang kerja. Lepas tu ambil kasih gambar, claim. Senang. Sekejap petang-petang apa, lepas tu senyum hujan sekali, kereta dah ada, hancur habis, lubang balik. Gitulah. Nak kerja senang kontraktor. Dapat duit haram. Ni makan haram gitu. Buat kerja haram. Boleh pucuk sampai 80.
nak jaga. Bukan apa, rasa nak bela kucing tapi tu fikir-fikir nak balik kampung apa semua, alah tak ada orang nak jaga. Tunggulah lepas ni lah, kalau dah ada pencing tu nak membela kucing. Adalah orang jaga, boleh jaga kucing. Kalau dah balik kampung tu ada orang jaga. Ni bila balik kampung seminggu 2 minggu, nak tak mana dulu minta kawan lah. Tak sanggup lah nak minta kawan, kesian kucing. Oh, sampai sini pun jalan clear, laju je. Siok. Seminggu lagi. Dah habis seminggu dah. Seminggu dah habis sekolah.